Memandu kereta boleh, duduk bawah nak sujud pun boleh. Solat di rumah, solat atas kursi juga. Apakah hukumnya? Dia sakit hati sembahyang atas kursi pula. Bang, dia tengok orang tu sembahyang atas kursi. Dia pun tengok naik kereta boleh. Bawa motor boleh. Sembahyang atas kursi. Dengar baik-baik. Sembahyang atas kursi ni bukan untuk orang sembahyang naik atas jalan atas motor. Dia untuk orang tak boleh berdiri. Dia tak kait dengan motor, tak kait dengan kereta. Dia kait diri boleh tak? Faham tak? Dia bukan bab lain. Ada orang boleh berjalan tapi sembahyang duduk. Pasal apa? Pasal dia tak boleh berhenti. Orang tua jenis jalan laju, nak berhenti cari pagar. Cari pagar. Tak ada pagar, rubah gunung Ngenyo. Faham tak ke? Ada tak orang nyakit itu? Dia jalan boleh, berhenti tak boleh. Berhenti rubah. Faham? Jadi dia nak berhenti cari tiang, nak berhenti cari dinding, nak berhenti. Ada juga orang tua gitu. Maka sembahyang duduk. Itu kata. Ada orang ni marah, betul jalan boleh. Apa sembahyang duduk? Betul dah, dia bukan bab jalan ni. Dia sembahyang duduk ni untuk orang tak boleh berdiri. Dia boleh tak berdiri. Jadi kalau mung boleh berdiri, saja-saja sembahyang atas kursi, tidak sah. Sembahyang fardu lah, sembahyang sunat tak ada masalah. Jadi kalau betul dia mana-mana dia boleh berdiri, saja-saja dia suka sembahyang duduk, tidak sah. Ada juga orang dia sakit, orang puang contoh, orang tua 3 bulan sakit, tak boleh bangun, sembahyang duduk. Lepas baik dah 3 bulan, dia masih sedap pula sembahyang duduk. Dia pun sembahyang duduk, tidak sah. Kenapa? Kerana tak ada uzur tadi. Faham? Uzur tak ada lah kan? Tapi dah sedap 3 bulan dah. Rasa seronok sembahyang duduk tak? Ya, sembahyang duduk lah. Tidak sah.